hikmah yang kita boleh pelajari daripada setiap apa yang berlaku ni ialah, contoh kita ambil bagaimana parti nak mengurus kan orang-orang dia, nak mengurus kepimpinan dia. Jadi pengurusan parti sepanjang waktu kena peka bila kita jadi kerajaan. Di peringkat ahli pula, kita kena ingat begini, kita jangan mengharapkan kesempurnaan pada siapa-siapa pun. Sebab tidak ada lagi manusia yang sempurna, mesti ada kekurangan dan sebagainya. Perlu kita mengambil sedikit masa lah untuk kita nak capai apa yang kita hajati. Cuma saya nak simpulkan beginilah, kita ni alhamdulillah Allah beri kepada PAS ramainya rijalud daulah, ramainya rijalud dakwah. Dari sudut melaksanakan dakwah ramai. Kita boleh bergerak turun sampai ke bertemu dengan pelbagai pihak.